penuh gelora, Mira tetap juara. Tak goyang ke badai, hati dia membara. Mira tak pernah takut pada cabaran dunia, tetap tersenyum buktikan siapa dia. Mira, kau luar biasa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, me, Ron. Alright guys, so hari ni konten apa yang Mira nak buat? Actually, kalau korang nak tahu, hari ni adalah hari Ahad, iaitu hari satu-satunya AI team bercuti. Tapi Mira ada nak shoot konten dengan Yin, tapi semalam dia demam. Si orang tu demam pula. Tadi dia call Mira, tadi dia bagi tahu kata dia dah okey sikit, tapi still dengar suara dia sakit-sakit tekak. So apa plan Mira hari ni sebelum nak pergi keluar shoot konten dengan dia? Mira rasa Mira nak masak lah dekat dia. Mira nak buat orang kata sup ayam. Sebab selalu orang demam ni dia nak makan benda sup macam tu kan. Macam korang dah selalu dengar, dia nak sangat Mira masak kat dia, tapi Mira tak pernah masak kat dia. So ni adalah kali pertama Mira nak masak kat dia. Sebab demam je. Kalau tak demam tak masak juga aku kat dia. So sekarang Mira dekat bawah Ken Winston. Mira nak pergi grocery dekat atas tu. Sambil-sambil tu aku nak pergi Dobi dulu. Sebab hari Ahad selalunya pagi-pagi ni Mira pergi Dobi. So Mira nak pergi Dobi, nak pergi cari barang, nak masak sup ayam kat dia. Lepas tu bagi kat dia. So tapi Mira tak mau pergi hantar sendiri. Selalu Mira dah kena pergi hantar kat dia ni tak. Sekali lagi hampa tengok. Okay, jom hampa kena teman Mira. Aku tak tahu lagi di sup ayam ke apa, sebab lama betul Mira tak masak. Tak apa-apa pun, jom let's go. Hai guys, macam korang dah nampak, Mira dah masuk dalam grocery ni. Benda pertama Mira nak cari adalah ayam. So dia ni dia suka ayam yang bahagian tulang macam tu. Kita kena cari bahagian tulang. Kalau tak ada kita ambil je isi. Semua tahu kan, so ayam Mira dah dapat. Jumpa yang bahagian tulang ni. So next, jom kita cari daun sup dengan daun bawang. Walaupun dia tak makan sayur, tapi Mira nak buat tak kira. Dia sup ayam aku tak yanti. Aku memang penting benda-benda macam ni. Sebab sayur ni aku memang lemah sikit. Daun sup daun bawang, tentang mana? Daun selon. Apa itu daun selon? Koriander ni datang apa? Aku tak banyak. Ini ni lah, buat banyak. Ni berlapuk lagu ni, aku nak buat apa? Alright guys, untuk next Mira perlukan bawang besar, bawang putih, halia. Lepas tu sekali baru kita pergi ambil sayur pula. Bawang merah, bawang besar ke bawang merah ha? Bawang besar dulu. Bawang putih satu. Lepas tu Mira perlukan halia. Halia Mira nak kasi sikit je weh. Takkan kau nak ketuk rumah jiran aku kot. Nak guna besar ni. Boleh tak? Kita ambil ni lah spicy ni. So dah. So untuk bawang dan juga halia. Dan Mira tak tahu lah dia suka makan ubi ke tak. Tapi ubi penting lah untuk sup. Dah ambil 2 biji. Lah kita ambil yang paling tak cantik. Dan yang paling cantik ya, macam Mira. Okay, ubi dan jom kita pergi next. Dan sekarang Mira perlukan carrot. Aku tak tahu lah orang buat sup pakai sup bunjuk ke sup tulang ni hijau. Aku tak tahu mana satu, tapi kalau ibu Mira dia pakai ni. Tapi Mira rasa Mira nak pakai ni. Ibu, mana tu? Kalau awak ni dia ada macam ni, kita perlu ke? Tak yalah. Sedap juga. So guys, kita ambil ni. Kita pergi bayar. Alright guys, so Mira dah settle beli barang. Jomlah kita pergi tengok baju aku apa cerita. Lepas tu kita boleh dah start masak. Tunggu okey? Sekejap lagi Mira masak okey? Macam korang nampak, Mira dah sampai rumah dah. Mira tak sempat nak update sebab tadi DJI Mira habis bateri. Ada si Snowy tu. Sekarang Mira dah beli barang-barang yang berbeda. Tadi Mira nak prep dulu. Lepas tu tadi Mira dah masak nasi. Sekarang tinggal nak buat sup ayam sahaja. Sup ayam simple je. So Mira harap by 1:30 1:40 tu dia dah boleh sampai dekat Ihin dah. So kita tengok lah apa kejadiannya. So korang kena teman Mira. Mira nak prep barang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap sedap. Harap-harap dia boleh makan. Amin. Baik, jom. Alright guys, korang nak tahu tak apa yang terjadi? Sumpah aku tak tahu sebab memang kat rumah dia tak memang semua tak masak, 5 orang tak masak.
Tapi yang pelik, yang pisau boleh hilang ah. Buat betul lah, macam mana pisau boleh hilang? Macam mana aku nak kapra barang weh? Kau tak pisau apa je yang ada? Mira cari-cari, Mira jumpa pisau ni je. Aku nak buat apa dengan pisau ni? Aku bukan nak kencing-kencing. Stresnya aku. Sorry Hin, kalau Mira masak tu tak sedap, bukan salah Mira. Mira memang pandai masak, tapi salah pisau. Pisau tak ada. So kalau tak sedap tu salahkan pisau, okey? Okey? Korang pun jangan salahkan Mira, okey? Okay. Mana nak potong-potong ni weh? Tahu tadi Mira beli pisau. Astaga. Untuk pengetahuan korang, Mira dah kurung Snowy dalam tu sebab dia kacau Mira tadi. So dia duduk dalam tu. Kalau dengar bunyi miau-miau tu, maksudnya Mira tu. Mira kurung dia. Mana ni nak potong ni. Kalau dia bergerigi sekali lagi, maksudnya bukan seni ke apa tu, masalah pisau, okey? Okay, jom. Kita apa-apa pun kita prep. Apa-apa jadi pun kena masak juga. Aku memang tak function. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang pun tak nak mau batuk Dapat balik kita pisau ni. Ambil bantu je lah. Okay, done. Weh, susahnya weh. Tapi alhamdulillah lah. Dia tak telah tapi jadilah kot. So, tadi kita dah settle semua. Last tinggal carrot. Tapi tengok weh, Amira dah merah. Sebab pisau tu dia tak makan sangat. Ambil separuh je lah Sakit weh. Pisau ni tak membantu. Sakit. Nangis masak sebab sakit. Yeay, siap. Weh, kira aku terbang. Sorry Hin. Mari cuba, okay? Mari cuba sekali lagi. Sakit tangan aku weh. Bolehlah tu, sikit je lah. Alright guys, nasi Mira dapat alhamdulillah dah masak cantik. Now Mira nak kena masak sup dalam bekas kecil ni je sebab kita orang tak ada periuk besar. Ni Mira punya bawang besar tadi, putih, halia. Lepas tu ada carrot, abang tadi, ubi, ada ayam. Nah kita nak masak, let's go. Apa tak, rumah ni before ni ada senduk, gunting, pisau, periuk, semua hilang. Aku tak tahu pergi mana, tapi hilang. So apa-apa masak je lah, guna apa yang ada. Bismillah. Reset. Apa rasa tak ada lagi problem? Minyak tak ada. Mantap Mas Mira, mantap. Weh, ya Allah. Stresnya. Mira rasa Mira baru je beli minyak. Mana minyak Mira? Weh, minyak pula tak ada. Stres aku. Saya mari tengok sekejap dekat Grab ada tak minyak. Tolonglah hantar Mira minyak, please. Saya nak masak macam mana tak ada minyak. Tolong bagi ada minyak. Sekejap, jom guys, kita pergi order minyak dulu. Alright guys, Mira tak tahu apa yang jadi. Kan Mira cakap tadi buy 140 ataupun 130 makanan dah siap. Tapi sekarang belum start masak dah 144. Sekarang Mira tengah tunggu minyak masak Mira dah order dekat Grab. Ya Allah, penat. Dah lah dia sampai maybe dalam pukul 2-5 minit paling cepat. Rosak plan aku. Okay lah, tak apa.
Belah kita tunggu je lah, okay? Tak tahulah jadi apa masak aku ni. Tapi tak apa, semua ni orang kata proses lah kot. Tak tahulah, Mira tak pernah masak sekabut ni So ni sebab tu lah Mira tak nak masak kat awak. Sebab dekat rumah ni tak cukup barang. Alasan kan? Nampak tak alasan dia? Okay, jomlah kita tunggu je lagi, okay? Abang Grab tolong cepat please. Alright guys, dah pukul 2. Abang Grab dia dah call Mira dah sampai. Jom kita ambil minyak masak. Tak masa saya nak masak pun. Mana Abang Grab minyak masak Mira? Please. Mana abang tu? Mira nak minyak masak Mira. Abang Grab tak sampai lagi. Tapi tadi Abang Grab dah bagi tahu kata dekat guide. Mana minyak masak Mira? Mana minyak masak Mira? Minyak masak Mira mana? Ni abang ni. Okay. Saya punya. Terima kasih bang. Saya dah potong semua minyak masak pula habis. Ya ke? Thank you bang. Okay. Abang dah selamatkan saya. Saya lah penyelamat. Ya. Terima kasih. Bang tu kata saya lah penyelamat. Sekarang kita kena naik masak cepat. Let's go. Thank you bang. Abang dah selamatkan Mira. Alright guys, so minyak dah sampai. Jomlah kita start masak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci meh benda ni. Mary tak tahu. Maybe sedap, maybe tak sedap. So korang jangan expect lebih, okay? Cerita kita. Mira nak bagi carrot dengan ubi tu dilembut sikit. Lepas tu baru Mira nak lepas ayam. Tak terlalu sedap ke dok. Sebabnya tadi Mira lupa beli pati ayam juga. So Mira tak tahu. Maybe sedap, maybe tak sedap. Tapi Farin dah makan. Tapi yang kata sedap. Kalau tak sedap ni first and last Mira masuk. Okay? Alright guys. So Mira punya ni pun dah start lembut. So Mira nak masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat semoga boleh makan. Penuh. Tadi Mira tengok nasi Mira pun dah start dah masak. Sekarang tengah tunggu ayam ni. Jangan tanya mana senduk nasi, mana senduk nak buat sup ni. Sebab memang senduk pun tak ada. Aku tak tahu lah pergi mana. Sekarang tengah tunggu sup masak. And then kita dah boleh hantar dekat in. Sementara Mira tunggu sup Mira masak, semalam Mira ada beli beberapa ubat sebab kata dia mengadu dia sakit tekak tak sesama kan. So Mira sempat lebih beli. Tapi beli dekat kedai biasa je. So tak adalah ubat yang betul-betul kuat yang boleh. Tapi tak apalah, harap ni membantu. Lepas tu aku nak tulis macam satu-satu dekat benda ni. So dia tahulah aku function semua ubat dia. Teh memang tak ada getah kecil lah. Memang kita memang kena extra sikit. Ada getah ni je bila jumpa. Lepas tu gunting pun tak ada. So tadi hampa tengok lah macam mana koyak benda lah. Marker pun ambil Ya Allah, marker pun tak makan. Okay. Dah tulis ni. Sentimen nak sampai kat sini. Sekejap saya tekan ubat setekak dulu. Dan ubat demam pula. Yes. So, ini
Mira dah tekan satu-satu. Nanti Mira akan buat numbering mana satu dia kena makan dulu. Terus sekarang ni Mira jadi nurse lah untuk seharian. Ni minyak angin, ni dia ada inhaler, ni ada ubat batuk. Yang ni Mira suka ubat batuk ni sebab masa Mira pergi umrah dia sangat-sangat function ubat herba ni. So ubat sesama pun Mira beli yang herba juga sebab Mira rasa dia ada je ubat biji. So yang ni Mira belikan Activast untuk ubat demam. Sekarang Mira nak labelin mana satu. 1, 2, 3, 4, 5. Mana dia kena makan dulu. Alright guys, so makanan Mira pun Mira dah packing. And then yang ni adalah, Mira tak tahu ni bakul ni ibu Mira yang bagi. Dia pergi beli dekat Thailand hari tu. So Mira tak tahu, Mira rasa function dia untuk konten macam ni lah kot Ni ubat tu Mira dah letak dekat sini. Dan yang ni Mira rasa boleh buat tak? Yes, Alhamdulillah muat. Ayak, dia suka ayak teh osu aman ni. Tapi sebab dia sakit tekak, so Mira tak nak bagi dia minum ayak gula ataupun ayak manis. Kita bagi ayak kosong saja, okey? Lepas tu saya Mira nak ikan sudu dengan kalkun. Lepas tu Mira blend, Mira macam nak lalang move kan. Tapi Mira ada idea, Mira rasa apa kata Mira yang jadi lalang move tu. Okey, jom kita sendiri yang pergi hantar kita punya box of love ni dekat kita punya gigi lah sama-sama okey, jom. Alright guys, so macam korang nampak Mira pun dah jadi nurse dah. So sekarang Mira dekat parking lot kat kereta, dekat rumah ini. Dan Mira punya box of love pun dah ada dekat sini sekarang. Mira cakap dekat Ihin turun. Mira tak pastilah dia percaya ke tak sebab hari tu Mira dah guna taktik ni. Mira cakap driver Lalamove dah sampai. Mira cakap driver tu dah sampai kat so sekarang tengah tunggu dia turun. Mira cakap tolong record reaction Ihin okey bila dapat barang dari Lalamove tu. So sekarang kita tengah tunggu Ihin. Jom. Kalau korang nak tahu Mira tengah menyorok dekat sini sebab Mira nak tengok dia keluar daripada pintu dekat dia punya apa tu, dia punya blok tu. So korang kena teman Mira. Jarang Miss takut dengan passion. The first time Mira takut dengan passion. Hello. Oh my god. Orang ni dia tak mandi ni. Tak mandi. Lama Mira datang memang nak tengok passion Mira. Alright guys, so Ihin pun dah mandi. Ihin pun dah siap. Lama betul Mira kena tunggu dah tadi. Dia tak boleh tahu kata ni. Tapi tak apa, kalau dekat dalam ward pun memang macam tu. Sometimes pesakit kena nurse mandikan. Tapi nasib baik pesakit Mira ni pandai mandi sendiri. Alamak. Okay lah. So ni Mira bawa apa untuk Ihin? So sebenarnya Mira bawa box of love. Box of love? Ni macam ibu bagi ni? Ya, ibu Mira bagi. Oh, Ihin tahu ibu Mira bagi. Ihin WhatsApp apa dengan ibu Mira Aish. Comel tak box of love Mira? Comel. Wah, comel. Terima kasih Mira. Dia makan buah. Makan buah sikit lah dulu, lepas tu kita makan nasi. Boleh? Sebab dah sejuk dah ni Mira rasa. Sorry, sahabat Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih, jangan lari kepala ke badan. Bukan nak tolak daripada kepala dia kena. Suka ngusik orang. Tak. Tak. Tak? Tak. Mira tak Ihin suka buah ke tak? Ihin suka buah ke tak? Mira beli 3 jenis buah tadi. Dah. Sebenarnya Ihin kan ni kan baru banyak kali hujan. Lepas tu kita kerja non-stop kan. So tak dapat rehat yang sebetul-betulnya. And then Ihin banyak menyanyi tau. So tekak Ihin jadi macam panas. Sekali habis satu badan jadi macam panas. Starting pun tekak tu. Jadi macam panas. Sikit kena air. Tapi sekarang dah Alhamdulillah. Getting better lah. Gitu. Ihin cuba teka. Mira masak apa sebenarnya? Oh? Teka tu Mira suruh awak teka. Selalu kalau demam orang masak apa? Nasi bumbu. Apa? Mira advance sikit. Apa dia? Sup ayam. Sup ayam? Ya. Dia suka ayam. Tahu. Nak makan dulu kan? Sebab dia dah sejuk. Semua Ihin makan macam ni. Dua-dua makanan dekat tangan Ihin. Ada makanan dekat tangan Ihin dua-dua. Asam lah coklat tadi tu. Ada makanan dekat tangan Ihin dua-dua. Siapa nak suapkan? Apa Fatih pula Mira lah? Mira cuba guna Fatih kat sini. Fatih tak nak sahabatkan Mira. Okey, jom Mira suapkan. Gila dia ni. Lupa nak bagi.
Tapi yang Mira tak tahu sedap ke tak taste ini macam mana. Mira tak tahu ini cerewet ke tak makan. Tapi Mira try lah. Siapa main buih ni? Masuk dalam makanan. Masuk sikit lah? Tak apa. Okey ke? Senang kan? Ini tak makan lagi kan? Ini belum makan kan? Belum. Ini suap hati juga tau. Air, tadi Mira nak sediakan air teh osua manis Ihin tu. Tapi Mira tak nak bagi Ihin makan benda-benda manis sebab Ihin sakit tekak. So Mira sediakan air kosong je. Okey. Bagus untuk sakit tekak Ihin tu. Barang tak ada teh O kat bawah kan? Adalah. Ini suka teh O. Tapi awak sakit tekak. Tapi hari ni je. Hari ni kita minum air mineral, okey? Esok kita minum teh omat. Minum banyak lah air mineral. Yelah, bagilah okey dulu hari ni. Okey. Baru sakit. Nak juga ketegak tu kepada kata ketegak biji. Ketegak biji apa? Ketegak biji apa, Fatih? Tak tahu. Fatih? Ingat kan, lari jangan kepala ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina azaban nar. Tak sedap ke? Tak sedap ke? No, makan macam tu. Makan macam apa? Tu comot. Tu comot. Apa? Tu kat pipi awak. Mana? Depan tu. Baik Buka mata Sedap tak? Sedap. Ini saja tu kan nak Mira. Ni. Ambil. Ini sebab ada Fatih kot jadi segan. Sumpah sedap. Ni suka. Dah makan belum? Mira tak makan lagi. Kongsi lah. Taklah Mira tengok Ih makan. Mira makan apa? Nantilah Mira makan. Ih makan lu. Sedap. Sedap ke? Nampak macam tak memberansangkan je reaction Ih ni. Ih macam tak bagi reaction point. Okey, tak makan. Tak makan. Apa buat tak makan? Asal tak makan pula? Ini tak suka sup ayam. Oh, ya ke? Tak cakap pun, tak suka sup ayam. Oh, ya ke? Tak makan lah. Ke rata ayam je? Dia masak apa? Makan lah. Makan je lagi gurau je lah. Ya Allah. Tengok, emosi dia tak depan tau. Mira emosi dia memang tak depan dia tau. Berapa macam tu lah. Apa yang you expect? Ini nak bergurau pun Mira jadi macam dia ni macam serius. Tak, sebab masa first dia makan tu tak ada reaction. Tu Mira macam sedap. Sedap. Tanya sedap. Macam terpaksa je. Macam tak makan pun cakap sedap. Perempuan ni untuk awak tau. Sebab awak sakit. Dah apa lepas dia sakit, jagalah diri sendiri. Tak mahu Mira fikir. Mira ni pagi tadi bangun awak tak fikir macam mana nak buat ni sebab dia demam ni. Faham tak? Apa yang Mira kena buat? Peci aku. Sumpah demi Allah sedap aku. Lantak lah. Nak cakap apa yang makan hutang kan? Nampak sedap gila Fatih nak makan. Sekejap. Lupa Fatih minta setangan tadi ya. Sumpah sedap. Ini makan macam ni. Ini kalau tak habis memang kita tak shoot lepas ni. Okay? Yang habiskan semua. Sikit lagi lah kuah. Wah, ini suka banyak. Wah. Sayur makan ni bagi licin untuk Mira. Potato tu tak makan ke? Makan. Kenapa muka macam tu? Bukan, ini tak makan sekali dengan nasi. Ini selalu makan nasi. Sedap. Sedap ke tak? Ni Mira tak tahu punya taste macam ni. Tapi kalau sup utara macam ni. Sedap. Kalau sup ayam utara memang macam ni. Lebih kurang lah kalau macam ibu Mira masak. Kuah dia sedap. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ini dah makan. Pukul berapa makan? So yang dia cakap sedap gila. Ini tak makan daripada pagi tadi tau. So yang makan memang sedap gila, sumpah. Lepas ni nak lagi. Kalau Mira tak buat lagi, ini memang terasa. Setiap sebulan ia akan request satu benda, betul tak Fatih? Fatih cakap apa, tahu. Setiap bulan ni akan rekod, hantar kat Telegram ke apa, Mira kena masak untuk In. Semua sedap Mira masak. Sebab Mira masak semua sedap gila. Mana ada Mira tak pernah masak pun untuk In. Mira masak sedap gila. Ayam dia sedap, kentang dia sedap, tomato dia sedap. Mana dia tak tahu? Mana nak In tahu?
Tipu, tak ada tomato pun dalam sup Mira. Tadi pun dia pun nampak tak ada tomato pun Mira beli. Okey, sebenarnya ada lagi yang lagi special untuk In. So, In kan sakit, In demam. Tapi Mira tak, In tak makan ubat pun kan? makan lah. Semalam Mira bagi Panadol tu, In makan depan Mira je kan? Sebalik In tak makan kan? Hari ni dia makan tak? Tak makan. See? Nak makan ni? Mana ubat tu? Mana? Kat rumah? Ha? Dalam duduk. Tipu! So Mira dah sediakan. Wah! Banyak umat di sini. Ya, tapi pelan-pelan Mira dah tulis dah tu untuk apa, tu untuk apa. Ubat-ubat yang Mira rasa In perlukan kot. Sebab Mira rasa In dah start sakit tekak, sesama, demam sikit kan, pening kepala. So ni ubat-ubat ni semua function. So In nak tahu function sebab Mira tahu In tak tahu apa ubat tu untuk apa kan. So Mira dah tulis dekat setiap ni apa function dia. Wah. Semalam awak sakit kepala kan? Siapa ni dekat tepi dahi? Awak okey? Love. Have a good rest. Okay. Itu sakit kepala ketat sekarang. Okey, tak saya kepala dengan Mira je. Tengok tu, baru je cakap tadi. Terima kasih Mira. Function lah, ini suka benda ni. Dekat awak dah start batuk tak? Sikit lah. Kalau dah batuk, ambil saya 1 biji, okey? Nanti boleh nyanyi sedap-sedap lagi dekat saya setiap pagi, Badan In panas tak? Kalau panas, nanti Mira sejukkan, Gerau. Ambil saya 2 biji sekali. Makan, okey? Guys, okey. Ya kan? Oh, ini dah salah baca tadi. Kita makan tau. Ini dah salah tafsir tadi. Kita makan tau. Ya. Sebab esok kita nak pergi jauh. So korang, nanti korang akan faham kenapa kita orang maksudkan kita orang akan pergi jauh. Sebenarnya kita orang adalah rakan sekerja tau. Suka ini tak? Tak kan? Orang tak percaya. Sebab ibu tak percaya benda tu. Kita orang kerja lah. Kita orang profesional buat kerja, faham tak? Ya. Semua orang tahulah kita kerja. Ya, ramai tahu dah. Tak payahlah ulang-ulang. Nampak rakan sekerja je yang buat macam ni, faham tak? Faham? Kalau korang pergi tempat kerja, ada tak orang bagi-bagi macam ni? Mesti ada. So inilah definisi rakan sekerja. Ya. Tu function dia tak apa. Mereka tulis tak baca pun. Bukan, kena ni loh. Okey, function dah. Okey. Belum okey ke hidung tu? Tak okey. Nah, guna ni juga. Nanti boleh selesa sikit kalau nak buat kerja. Semoga cepat sihat ya. Terima kasih. Happy. Effort dia kan tak pernah gagal lah untuk apa-apa untuk In. In jujur lah. Mesti lebih pada apa yang expect kalau apa-apa. So dia macam terharu, faham tak? Betul lah. Nak belajar. Kotor lah. Sebenarnya kerja dalam bidang ni susah sikit. Kenapa? Untuk kita nak profesional ke apa. Tapi mungkin disebabkan kita orang dah berumur. So kita orang memang pro bab handle profesional kerja ni. Betul. Nampak ni? Inilah bagi rakan sekerja. Rakan sekerja dia tolong belikan kita apa ni? Strap seal 2 tau dah sediakan. Sakit tekak ke tu, makan saya 1 dulu tau. Okey. Dia makan awak 1 dulu. Yang ni dulu lah. Yang ni dia cakap sikit. Nampak rakan sekerja je yang risau nak suruh beli makan benda. Inilah definisi rakan sekerja, faham tak? Kita orang profesional buat kerja. Patih. Nampak kita orang macam bercinta tak? Tak. Budak-budak tak pernah menipu. Kita orang ni rakan sekerja tak? Betul. Sumpah dia function dah ni. Dah. Kita orang ni nampak macam suami isteri ke macam kawan kerja je? Kawan kerja dia. Kawan kerja terus balutkan balik. Nampak? So stop korang. Stop mention pasal. Kenapa marah dia orang? Dia orang baru nak support Mira balik tau. Support Mira? Contoh kalau kita orang rakan sekerja jadi ke rakan serumah, okey ke? Kalau serumah boleh tapi bilik tak boleh lah.
Ada yang terakhir. Hidung awak dah start sesama ke? Ambil saya satu biji dulu, okey? Ambil sekarang dah? Ya, ambil sekarang. Terima kasih semua atas rezeki yang dira-share dekat ini. InsyaAllah semoga mudah dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Betul tak Fatih? Betul. Betul. Takkan serumah ke akan sekerja? Rakan sekerja. Boleh nak jadi rakan serumah? Tak boleh. Kenapa? Sebab tak halal lagi. Ini pasal ya, pasal tak halal tu. Lepas macam mana nak pergi halal? Macam tu lah. Ini kena bersyukur tau. Ihin sakit, ada orang care dekat Ihin. Betul. Hantar makanan dekat Ihin. Ya. Fikir Ihin nak beli ubat pun senang. Tapi Ihin tak, ni pun tak pergi beli pun ubat-ubat tu. Macam mana sihat? Ya, sebab tu cakap Alhamdulillah rezeki yang kita dapat ni, even Mira masak apa pun, Ia akan makan, Ia happy. Sebab apa Mira? Kita ingat balik saudara mara kita rakyat Palestin yang dekat sana, macam mana diorang berjuang untuk sesuap nasi je Mira. Betul. Diorang kat sana, macam kita kat sini, even demam boleh still makan makanan yang sihat, makanan yang bersih. Tapi diorang dekat sana, even diorang sihat pun nak makan sehari sekali tu pun belum tentu. And sometimes makanan yang diorang makan tu pun belum tentu kita tahu dia bersih ke tidak, kan? Sometimes diorang makan je sebab untuk kelangsungan hidup. Tapi kita kat sini patutnya bersyukur sebab sometimes orang kata kita bila kita sakit tak ada selera makan. So kita membazir makanan. So bila kita sakit, makanlah berpada-pada. Kalau rasa macam boleh makan sikit, ambil sikit je. Jangan makan banyak. Jadi benda tu jadi rugi. Jadi macam membazir lah pula. Membazir amalan siapa Fatih? Syaitan. Ya. Sebab saudara-saudara kita kat sana, even diorang makanan ruji diorang mostly roti lah. So kalau bantuan korang perasan banyak diorang akan dapat. Tepung, orang kata kacang. Macam tu lah makanan diorang selalunya. Tapi mereka kata selagi kita boleh bersyukur dengan rezeki apa yang kita ada sekarang, kita hargai je. Kita terima je apa yang kita, rezeki kita tu. Rezeki ni bukan kata mai daripada dari segi makanan ke kesihatan ke, dia banyak cabang. So kalau macam bab makanan ni dia sensitif sikit. Sebab tu bila kita membazir, orang akan cakap membazir tu. Okay, bila kita tengok dengan saudara-saudara kita kat sana, diorang dah 715 hari ya. Kalau kita kalau kita nak recap, diorang start kena genjatan senjata apa, start kena serang dulu 7 Oktober 2023 dah silap Mira kan. Betul. Sekarang dah almost 715 days, almost 1 year plus lah. 1 year plus, 2 year plus macam tu lah. Dah dekat 2 tahun dah. So kita sebagai umat Islam bersama manusia yang berperi kemanusiaan, sebab nak rasa kemanusiaan ni tak semestinya Islam je. Dia kena ada rasa humanity dalam diri kita. Sebabnya yang berlaku dekat Gaza tu is a real. Bukanlah sekadar orang kata berita yang perlu kita abaikan. Itu adalah is a real. Kita kena tahu that is genocide. So, Ihin ada nak share sikit apa-apa tentang saudara-saudara kita di sana? Yang cuma turut berduka cita lah dengan apa yang terjadi. InsyaAllah dengan kita panggil repost story, repost TikTok ataupun add to story tentang isu-isu Palestin supaya benda ni biar satu dunia tahu pasal benda ni. Walaupun kita rasa usaha kita tu kecil macam siapa je yang nak tengok, tapi actually benda tu bagi sedikit impact. Even awak repost tu sekali, sehari, benda tu akan bagi impact ke depan hari. Betul. So itu salah satu usaha kita juga. Walaupun kita rasa macam kita tak mampu nak ke sana, tak mampu nak bagi bantuan daripada segi tenaga dekat sana ke apa, so tu salah satu cara macam mana kita nak spread awareness. Even kadang-kadang kalau kita boleh sedekah melalui online pun boleh juga sekarang. Betul. Sekarang banyak platform yang orang kata diorang buka untuk tabung lah, buat tabung untuk dana ke sana kan. Daripada segi bantuan duit ke makanan ke, boleh je. Tapi as long as benda tu platform yang trusted, yang korang yakin, boleh je. Tapi niat kita sendiri sebagai penderma ni, kita tahu dah kita derma tu actually kita nak bagi kat saudara kita. Sampai tak sampai tu antara yang terima tu lah, macam gitu. InsyaAllah sampai. InsyaAllah. That's why mereka cakap apa-apa usaha kecil-kecil kita yang kita boleh buat, kita buat je. Jangan rasa macam ish, aku repost ni ada siapa tengok Actually kita repost sikit tu pun, walaupun view kita tu 20 orang, 30 orang pun, orang still tengok. Mana tak dalam 20-30 orang tu mendoakan ke saudara-saudara kita. So awak juga dapat pahala kat situ. Betul. Setiap kali habis solat pun, kalau ambil masa dalam 10-15 saat je untuk doa pasal isu Palestin. Selitkan doa. Betul. Selitkan doa. Sebab kita tahu apa yang terjadi. Kita nampak
dalam kaca TV, di kamera. Diorang punya keadaan sangat-sangat teruk. Kalau kita dekat sana belum tentu kita mampu untuk jadi macam diorang yang sekuat-kuat. Mereka tak tahu Allah bagi sekuat-kuat iman dekat penduduk-penduduk kat sana. And then ni ada satu doa ni. So doa ni selalu baca time in tak tenang. Sebenarnya actually doa ni banyak untuk penggunaan dia. Tapi ni salah satu in guna. Doa ni waktu in tengah tak tenang. Lately ni lah. Yang tak tenang lately ni lah. Lately ni tak tenang. Sejak orang panggil rakan sekerja ke apa ke. So doa ada macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal wala wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. So tiap kali baca ni bukan dadain. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal wala wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. Itu dia. So baca tu insya-Allah. Semoga lepas korang baca tu hati korang lebih tenang. Kita nak cakap terima kasih dekat siapa? Terima kasih kepada editor-editor di TikTok. Tak kisahlah awak editor baru ataupun editor lama. Terima kasih sebab selalu support Mira, Ihin, Achura yang selalu edit-edit kita orang. Mira rasa macam sangat-sangat bersyukur. Dan juga terima kasih kepada Mira Flawless, Achura Army, Achura Troopers, Ihin Musketeer, Cumi Memories, Achura Starlight. Terima kasih kepada Kak Ida. Ya, terima kasih kepada Kak Ida yang sangat membantu. Editor TikTok yang selalu marathon. And terima kasih yang dah support lagu Ihin Melodi Terluka. Terima kasih korang yang menggunakan lagu-lagu Ihin. Ya, Alhamdulillah. Semoga korang terus support Mira, Ihin. Terima kasih juga kepada family member, ibu ayah, mak, family Ihin. Dan juga kawan-kawan. Terima kasih korang.